Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Sabrina binti Muhammad Sabri, pemilik nombor metrik A214751. InsyaAllah, hari ini saya akan membentangkan sebuah ringkas berkenaan dengan tajuk Buy Now Pay Later, hasil daripada laporan penuh tugasan kumpulan kami iaitu kumpulan 1. Baiklah, secara pendahuluannya, dalam mendepani era digital yang serba berkembang pesat hari ini, kita dapat lihat konsep Buy Now Pay Later telah pun menjadi fenomena kewangan khususnya dalam masyarakat kita di Malaysia. Sistem pembayaran tangguh ini membolehkan pengguna mendapatkan barangan ataupun perkhidmatan pada masa sekarang tetapi menangguhkan pembayarannya pada masa hadapan secara ansuran. Namun, timbul persoalan, adakah sistem ini dibenarkan oleh syarak jauh daripada unsur riba, gharar dan maisir? Justru, amatlah penting bagi kita untuk menilai secara dengan lebih mendalam mengenai dengan mekanisme operasi BNPL ini. Jadi, pembentangan ini membolehkan kita untuk membincangkan secara mendalam tentang keharusan sistem ini dan menilai sendiri sejauh mana kesan implikasinya dalam kehidupan kita sebagai seorang Muslim dari segi perspektif fiqh muamalat. Baiklah, kita beralih pula pada konsep BNPL. Apa itu BNPL? BNPL bermaksud beli sekarang, bayar kemudian. Bermaksud pengguna boleh mendapatkan barangan dahulu tapi membuat pembayaran secara ansuran pada masa hadapan. Di Malaysia, BNPL beroperasi melalui sistem e-dagang. Contohnya, Shopee Pay Later, Grab Pay Later, Atome dan sebagainya dengan pendaftaran yang cukup mudah dan serba digital. Untuk melalui transaksi BNPL ini, pengguna hanya perlu pilih barang. Terusnya, membuat pilihan sistem BNPL dan membuat pembayaran secara ansuran pada masa yang telah dipersetujui bersama. Sebagai contoh, kita boleh mendapatkan sebuah laptop berharga RM3,000 dengan 3 kali ansuran iaitu RM1,000 pada setiap bulan tanpa caj tambahan. Namun, caj lewat bayar tetap dikenakan sekiranya pengguna gagal membuat pembayaran pada jadual yang telah ditetapkan. Baiklah, setakat itu saja bahagian saya. Saya serahkan pada bahagian seterusnya pada sahabat saya, Najihah. Assalamualaikum, nama saya Najihah bin Yaakob dengan nombor metrik A214750. Dalam bahagian ini, saya akan mengerangkan tentang proses transaksi BNPL, serta hukum dan perbandingan BNPL dari sudut syariah. Pertama kita lihat proses transaksi BNPL. Secara asasnya, sistem BNPL melibatkan 3 pihak utama iaitu pengguna, peniaga dan penyedia perkhidmatan BNPL. Langkah pertama, pengguna membeli barangan daripada peniaga, contohnya melalui platform e-dagang seperti Shopee atau TikTok Shop dan memilih kaedah pembayaran Buy Now Pay Later. Langkah kedua, penyedia BNPL akan membuat bayaran terlebih dahulu kepada peniaga bagi pihak pengguna. Jadi, ini bermaksud peniaga akan menerima bayaran dengan segera walaupun pengguna belum membuat bayaran penuh pada masa tersebut. Selepas itu, pengguna akan menerima barangan yang dibeli dan pengguna perlu membayar semula kepada penyedia BNPL secara ansuran mengikut tempoh yang telah ditetapkan. Seterusnya, hukum BNPL dalam Islam. Secara asasnya, konsep BNPL mempunyai persamaan dengan jual beli bertangguh yang dikenali dalam fiqh muamalat sebagai bai' bithman ajil, iaitu pemberian barangan yang dibayar secara ansuran dalam tempoh tertentu. Dalam Islam, transaksi seperti ini pada asasnya dihaluskan selagi mana akad jual beli tersebut jelas dan tidak melibatkan unsur riba atau gharar. Namun begitu, pengguna perlu berhati-hati terutamanya berkaitan caj lewat bayar atau ketidakjelasan kontrak kerana perkara ini boleh menimbulkan isu dari sudut syariah. Akhir sekali, kita lihat perbandingan antara BNPL yang patuh syariah dan BNPL yang tidak patuh syariah. Okey, BNPL yang patuh syariah mempunyai akad yang jelas, tiada unsur riba, harga ditetapkan dari awal dan caj lewat bayar dikawal. Manakala BNPL yang tidak patuh syariah mungkin melibatkan kontrak yang tidak jelas, caj faedah atau interest, harga yang berubah kerana faedah, serta caj lewat bayar yang berlebihan.
Oleh itu, sebagai pengguna kita perlu memahami sistem PNPL dengan baik dan memastikan penggunaannya selari dengan prinsip syariah dan fiqh muamalat. Sekian daripada saya dan akan diteruskan oleh rakan saya, Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Iman Nazrin. Saya akan teruskan membentangkan dengan dalil yang berkaitan dengan hukum BNPL. Baiklah, segala jenis bentuk muamalat adalah harus hingga ada dalil yang mengharamkannya. Sama dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 275, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi seiring dengan arus permodalan, dah macam-macam ada jenis transaksi termasuk buy now pay later yang menjadi salah satu medium transaksi jual beli moden. So daripada ayat ni timbullah ada isu syariah iaitu riba. So ayat ni lah jadi asas utama nak membezakan antara untung yang sah melalui jual beli dan juga pertambahan yang haram melalui riba. Kalau kita ikut Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, dia cakap kalau charge lewat tu menjadi keuntungan untuk masyarakat, untuk syarikat, jadi riba. Tapi kalau untuk cover balik kos yang perlu ditanggung oleh syarikat tersebut, maka itu adalah takwid. So hukumnya harus sebab dikira sebagai ganti rugi lah. Okay, seterusnya isu gharar. Gharar ni ketidakjelasan semasa transaksi berlaku. Jabatan Mufti Wilayah dia cakap, kalau terma BNPL tak dipaparkan secara jelas, benda tu mudahlah untuk berlaku gharar. Contoh, ada pengguna yang bersetuju untuk gunakan BNPL tapi tidak membaca perincian kontrak. Bila dikenakan penalti ataupun denda, mereka berasa tertipu lah kerana tidak memahami syarat tu. So, benda ni menunjukkan kepentingan, ketelusan dan kefahaman nak memastikan akad tersebut sah dan adil menurut syariat. Kesimpulannya, hukum buy now pay later ni adalah memudahkan untuk pengguna dan hukumnya adalah harus as long as ia mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Tapi kita juga perlu mengurus hutang dengan bijak dan tidak berlebihan kerana berhutang tu sendiri akan menyusahkan kita sendiri semula. Dan ada juga ancaman daripada hadis Nabi riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah bahawa roh orang yang tidak melangsaikan hutang akan tergantung daripada tempat yang sepatutnya. Baiklah, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.